Itu dia. Kamu yang rekam. 24 pounds of drag and he's fucking you up. Get him! Get him! Get him! Get him! Oh! Oh! No! Big black bass! Big black! Big black bass! Still fighting. Oh! Nice fight. Oh no, black bass! Oh! Yeah, stay fighting, stay fighting. Wait. Stay fighting. Oh, sorry. Tuma. Yeah! 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 Okay guys, itu trip tahun 2023 guys. Lama dah. Okay, sekarang ini trip 2025. Kita ke Sri Ganda lagi. Jom, tanpa buang masa, kita terus ke spot. Enjoy the video. Okay guys, stay tune. Mantap. Ambil minyak di kampung. Kalau lewat Beli kah bang? Beli kah? sana sampai jam 5 ke minyak. Oh. Sempat kah? Mau beli tu. Dong anu, tahu je tu kalau sudah bagi tahu lah. Ya. Sampai saya terus pergi sana. Balik dari sini terus pergi laut tu ambil minyak. Cantik lah kau esok. Awal 5:30 sampai sana malam ni ya. Malam kita gerak. Iyalah. Nanti susah lagi kerja. Ya, kalau malam bro kadang-kadang enggak mau bagi minyak. Enak. Oh, ada gogon. Boleh. Boleh. Oh. Dia kena laju lagi air ni, baru dia. Anak ikan. Jom bang, balik bang. Balik. Ya. Kena deh. Kena. Lawan. Mantap. Sini. Kuat tu. Black bass. Kanai. Ambil video. Abang tu. Kanai. Keluarkan direct sikit. Dah. Okey. Belum bang. Saya bawa bang. Oh. Lekat ah. Lekat. Jangan dulu, buka. Jaga. Jaga. Tahan dulu. Sini. Rezeki orang baru. Rezeki orang baru bang.
Ada ketam di dalam mulutnya. Oh, dia makan ketam. Dia makan ketam. Okey. Oh. Okey, alhamdulillah ikan pertama tu hari kedua. Okey, dalam 10 LB. So LB. Okey, first kanai pertama akulah. Ikan yang kuat lah. Cantik. Oi. Di mana? Cium. Aduh. Okey. Yap. Kita ambil gambar. Salah. Aku cuma kawannya ni. Memang ada kawan. Tadi kita mancing lagi. Berdiri berdekat dekat ekor. Ya. Okey. Okey. Kita release lah untuk sahabat-sahabat angler lain yang boleh rasa ni lah. Strike dia juga. Okey. Thank you fish. Alright. Nice, Tanya. Thank you. Terima kasih bang. Okay guys, kita taruh ni. Oh, masak. Fuck, stop. Susung tak? Susung. Ada. Dia pergi ke depan ni bang. Oh. Mantap. Terus dah. Okay guys, kita trolling tadi. Okay, sebab air ni mati guys, tak ada arus. So kita cadangkan untuk trolling. Dapat lesen pertama. Ini yang siakap pertama aku dah seumur hidup aku. Tak pernah ada lesen siakap lagi. So inilah siakap Sri Ganda. Common fish tu kalau panggil sini selungsung lah. Orang Sabah panggil selungsung. Kalau kita bahasa Malaysia dia siakap. Okay, boleh tahan jugalah. Dapat jugalah. So kita tengok 5 pound saja guys, 5 pound. Okay, kita dapat dalam lebih kurang 5 pound saja. Ini selungsung yang pertama, selungsung Sri Ganda. Ini cakap guys. Jadi kalau di Sri Ganda ni, selungsung ni adalah spesies rare lah. Jadi ni kita kena CNR guys untuk menjamin ekosistem dekat Sri Ganda sini supaya lebih banyak lagi pemancing dari luar datang, menaikkan taraf hidup ekonomi penduduk setempat. Okay, selungsung. Okay guys. Oh. Ada dia akhirnya. Yang kedua. Jadi boga bang. Kanai, mantap. Hey, mantap. Oh. Ini ada alhamdulillah. Kedua. Lama cari guys. Hari ni. Akhirnya. Terima kasih. Okay guys, akhirnya kita juga dapat juga black bass ni tadi dekat spot Batu Tinggi. Sekarang ni air condition tengah surut. First cast pergi sini tadi. Terus start juvenile. So 4 pound saja. 4 pound saja guys, 4 pound. Okay, ini saiz bagus lah. Dan nampaknya black bass Sri Ganda ni sihat lah. Okay, sekarang ni kita nak release beliau. Kita tak nak dia lama. Okay, ini yang kita cari guys kat Sri Ganda, black bass Sri Ganda. Kita lepaskan. Okay guys, sekarang catch and release. Kita nak release beliau. This is black bass Lugajus Golde, nama saintifiknya. Dan nama kampungnya adalah ini Kanai. Black bass. Ini yang kita cari guys. Ini baik tu kita pergi dekat
Sri Ganda Sabah ni. Sebab kat tempat aku Sarawak tak ada ikan ni. Okay, ini yang kita cari. Okay, kita nak lepaskan beliau. Terima kasih kan. Nice. So kita akan pulihkan dia. Pulihkan beliau. Dah, kita lepaskan. Okay. Nice, thank you. Oh, strike. 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 Strike kah? Strike kah tu? Kerapu. Angkat tu. Saiz. Okay guys, kita dapat kerapu ni tadi. Kerapu tikus kerapu tikus kan? Ni kerapu ni. Ya, kerapu. Baik, sekarang ni kita nak lepaskan kerapu ni untuk dia lah. Untuk makan, kita nak lepaskan dia untuk kita makan. Ya. Kerapu. Okay. Kerapu tu. Kerapu lagi. Aduh terlepas dah. Lepas dah. Lepas. 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 Halo. Dia umpan dia punya isi. Oh, dia tanduk tu. Dah ada pisau. Ada pisau. Ada. Okey. Taklah. Takut. Takut dia. Bahaya. Bagi boga. Ya guys, dapat alu-alu tadi. Macam trolling. Kita trolling. So kita dapat alu-alu. Okay lah guys. Alu-alu guys. Ini guys kita akan ambil. Kita ada benda something nak buat nak alu-alu ni. Okay guys. Mantap. Tengok gigi dia tajam. Dia pergi tanduk je. Kena kepala. Alright. Okay guys, hari keempat kita mancing di Sri Ganda. Okay, ini hari terakhir. Jadi ini dah petang dah. Petang dah. Kita 4 petang itulah. Jadi aku putuskan untuk berhenti di sini ya. So untuk keseluruhan trip ni berjaya lah. So aku dan Cik Alil kita dapat target spesies lah yang kita nak selama-lama ni. Yang kita nak pergi cari kat Sri Ganda ni. Dan aku nak ucapkan terima kasih juga kepada tekong kita Encik Roslan. Terima kasih banyak. Kerana telah bantu banyak dalam trip ni. Okay, jadi itu saja video ini. Jangan lupa subscribe, like and share video ni guys. So jumpa kita di next episode. Sekian, terima kasih. Kepala. Undang-undang bangam sama tentang. Ya guys, ni spot pulau bye. Tak ada dah. Tinggal sebatang kara ni. So kita berjaya dapat ikan kanai kat sini. Cik Alil dapat ikan kanai. First lesson beliau kat sini. Okay, sekarang ni kita nak menuju balik ke homestay. Selamat tinggal pulau. Jumpa lagi. Mantap. Sri Ganda. Mantap.